Ada nak apa? Cepat. Pilih. 3 je Kena apa? Kata nak buku. Yelah. Ada kata nak buku ABC ke? Mana ni? Mana? Lama nak ambil gambar. Tong je lah, Mama. Mana ni? Buku kat sana. Jalan. Buku kat situ. Kat sini. Kat sini. Buku kat sana. Ada. Ni buku. Ada buku apa? Nak buka. Ada nak buku ABC ke? Buku apa ni? Kita ada buku ni. Yang kamu. Ai. Ni. Color. Color tu buku ABC. Ya Allah, dia bersila pula kat bawah. Kat ini. Ini? Mana buku ni? Dah lagi dia lagi. Betul ke ni, Dek? Cantik ni, Dek. Betul ke ni? Kata nak buku ABC. Ya. Ini buku color. Ha? Ini buku color, Dek. Ya. Sana. Mana ni, Mak? Mana? Kakak buku apa? Dek ABC, Dek. Apa ni? Busanya. Apa tu? Ini telur. Ini macam masak. Dia otak masak. Dia bukan ABC, ni masak. Masak? Ada tak buku ABC ke? Tapi buku ni macam masak. Yang ni je lah. Mana barang susah ni nak cari ni. Jenis yang macam ni cepat koyak tau. Ni yang macam ni cepat koyak. Akak jangan cari yang macam tu lah. Dah tak ada benda yang tak ada benda ni. Tu buka apa? Buka atas tu. Ni. Ha? Ni. Pak. Ni. Ni. Mana saya siapa? Nak buku yang macam mana? Alah. Ini sama macam buku kakak tu. Ni. Ni pun cantik. Cuba kau ada tempat lain ke buku-buku? Ada ni je, Dek. Ada nak colour je ke apa? Ini semua colour. Ni apa? Colouring book. Ni colouring book. Mama ni kan. Adik nak buku ABC. Adik bukan nak buku colour kan? Tu tak, Dek? Ada buku colour. Tu ada tulis. Boleh lah ni. Tengok buku apa? Buku ni. Boleh lah. Tak. 1. 2 lagi. Kakak mana kakak? Kakak dah dapat lagi 1 buku. Nak yang ni tapi cepat koyak pun ni. Ni. Mama ni. Bayarkan kakak nak beli buku. 3 saja 3 saja. Ini kan besar. Orang yang ni cantiknya, cantik. Cuba dah gambar mata. Cepat dah. Buku apa? Yang ni je lah, ni cantik. Ni kan simple kak. Ni macam ni kan simple. Ni tak nak macam ni, takut dia macam kotor, dia macam tu. Janganlah keluarkan. Adik dah saudara, dia dapat buku dia dah. Tapi nak lagi ni. Jangan je lah. Ni banyak warna. Tengok ni. Okey lah. Neng. Dah. 1. 1. Lagi 2. Bag. Gam ada dah, semua ada gam kat rumah. Gam. Gam ada kat rumah. Gam ni ada. Apa lagi yang tak ada? Madam ada tak? Madam. Sekejap, madam cek madam sekejap. Kita nak cari pemadam untuk stationery. Okey, kita ambil 1. Kita ambil ni. Okay, Mama ada orang 1. Mek nak benda yang ni guna. Mama. Ya. Ada je ni. Abang correction paper dia nak tak? Stiker. Stiker untuk apa? Stiker melekat kat buku tu. Stiker. Ada lah. Selotip. Ya. Kakak cakap pasal selotip. Selotip habis. Mek nak selotip. Selotip apa Adik je, Dek. Besar gambar. Betul. Yang jenis selotip yang dekat tu lah. Dekat Kat rumah. ni saiz ni. Ni anak. Beli je lah Mama yang ni besar ni, Mama guna ni. Ni lah. Ni. Apa ni? Besar. Selotip. Nak apa ni? Stiker apa pula?
Oh, stiker pula. Kalau stiker dah 2 ha. Kalau beli ambil stiker dah 2, tinggal 1 je lagi beg. 2 lah, stiker 2. Dah 1 beg. Mama boleh tak stiker 2? Berapa ringgit stiker ni tu? Dia macam ni. Dia macam ni. Kau nak stiker macam mana? Tak apa lah. Abang nak tengok dulu Mama. Mana ni? Tengok dulu. Benda lah. Tak ada punya yang tu ke? Macam penyepit macam tu. Nak yang jenis sepit. Penyepit macam tu. Ambil satu, nak tu. Punya ni ambil 3 tu. Baru senang. Tak payah kupik-kupik macam tu. Ada tweezer lah. Kan susah. Kan susah. Itu biasa dekat ni. Tweezer ke? Mana yang ada yang macam tu? Ni stiker banyak. Kenapa ni? Ni bukan stiker. Ni stiker kan? Ni macam stiker buku je Mama ni. Mana tahu? Tak ada stiker macam mana? Ni apa ni? Ni? Ni apa? Ni. Ni ada dia punya dalam tak? Kejap, ni tengok ni kejap. Tak nampak. Ni stiker apa ni? Ni bukan. Mana ada punya ni? Oh, budak-budak ni suka stiker apa lah. Stiker apa ni? Stiker lemon. Kau nak yang macam mana? Yang ni je lah. Ni raksasa. Jangan ambil yang sama. Ambil yang corak lain. Satu. Lain lah. Bukan. Ni sama dah. Takut. Ni macam sama. Sama apa? Dia macam dah TV. Kat TV? Dia macam sama. Layankan budak-budak ni nak beli stiker lah pula. Mana yang tadi tu mana? Susah nak pilih ni. Pilih je lah. Keluarkan semua lah. Kita tengok sekejap. Ada tu tulis kat sini. Ni gunting. Mama, tak boleh. Itu colour. Ni colour. Itu colour air. Takkan nak ambil. Biasa ada dekat tempat makeup kot. Kalau yang macam tu. Rasa ke tak? Rasa kan? Sekejap. Jom sekejap. Dek. Kat sini jom. Kakak pilih lah stiker. Biasa kat sini ni. Tengok. Ini sepit. Ini sepit dek. Buka kat sini ni. Jom. Kat sini ke? Biasa dekat dalam makeup ni. Wah, cantik. Ada banding. Ni lah. Tu tak yang macam ni. Ni kan? Ni for wings. Ni apa ni? Makeup. Ini berus ke apa ni? Ni makeup. Makeup. Kakak kan ada yang sepit-sepit tu kan? Mama, boleh ke ada makeup tu? Ada tak yang makeup lah. Ini apa benda ni? Ni yang sepit ni. Dia makeup bukan. Ni lah bendanya. Mak atuk. Ini boleh guna untuk sepit stiker pula. Yo kot. Ni lah ni. Dia nak pakai. No, itu untuk kuku. Kan macam ni kan kakak? Ni. Yang boleh sepit-sepit tu. Tidak. Kan? Nah. Kakak ambil apa tunjuk? Stiker ni kata punya dah pilih satu je. Kata nak dua. Ya sabar, aku nak jangan cari tu. Dah letak dah sini. Lagi satu. Cepat air lah air. Jalan. Kat mana kakak? Ada nak cari beg ke apa? Tengok kat sini. Dia dah cari pek. Jom tengok. Kat sini kokok. Dia dah pek. Ya, jom. Kenapa ni? Macam mana? Kakak kat mana? Macam mana? Itu beg apa? Jom tengok beg kat sini dulu. Mana ya? Ada nak beg macam mana? Dia nak pek macam kecil. Beg macam kecil? Ada. Cantiknya. Beg ni ke? Macam mana? Itu. Beg ni ke? Macam ni. Ini ikut. Mana? Ini ada. Itu sama lain eh? Kita nak apa-apa. Sama. Okey. Mama ni. Itu ke begnya? Ni dia punya. Bukanlah. Buku, stiker ada. Penyepit ada. Bukan kan? Bukan beg yang macam ni kan? Bukan. Dia nak beg mana? Dia nak beg mana? Kau nak bawa pakai beg macam tu ke? Selipar lah dulu. Tak beli air, nak buat selipar beli air macam gini ni cepat kotor tau. Jadi yang biasa je lah. Macam ni.
Macam ni je lah. RM5 ni. Kalau kosong ni, dia tak ada tu. Dia tak ada harga. Selipar mama dah ya tinggal. Mama ambil cari beg tempat dalam. Janganlah. Selipar ni kecil. Ni lah. Ambil ni lah satu simpan ni. Kat bilik air ni licin kalau kat bilik air ni. Ni kat bilik air. Ni bilik air lah. Ish, berapa ringgit ni? Mahal dia, RM16 ke? Mama pek sibuk, Kenapa sibuk baru? Pek sibuk pula. Dah lain dah. Dah berapa dah? Pek sibuk dengan beg. Sibuk dengan beg. Selipar ni papa muat tak? Mama pek sibuk dengan beg. Boleh lah selipar. Macam belon kecil. Kan banyak belon tu. Oh ni. Kakak ni lah belon. Ni belon banyak ni. Mama. Ni belon ni. Ha? Ni. Kosong lagi mama. Tak tahu kakak nak belon apa. Banyak-banyak. Hari tu belon rosak tau. Bocor-bocor. Nak yang mana ni? Macam mana? Nak yang besar ke kecil ke? Nak yang besar. Besar bergabak. Mana dia besar-besar? Ni lagi yang paling besar. Adik nak belon macam mana? Besar mama, besar. Besar? Mana ada lagi ni yang besar ni? Apa mak belon apa? Kakak nak belon apa? Nak belon apa? Adik nak belon macam mana, Dek? Mama. Oh, belon yang nak tu Macam sekolah. Mama belon Yang ni sekolah. hari tu kan beli macam ni yang rosak tu. Kakak yang macam mana? Yang Mi cakap tadi tu. Yang ni je lah. Ya ke Mama? Semalam Mama yang Mi cakap tadi tu. Entah. Kakak ada yang macam tu? Ha. Ingat tak hari tu beli yang macam ni lah bocor? Kan? Mama nak yang macam mana? Untuk sekolah Mia ke? Macam main-main tu ke? Suka hati lah belon. Kata nak belon. Letak. Ni belon banyak-banyak ni. Ya. Ni. Mama ni apa? Nak belon macam mana? Nah ni, Mama belon pink. Pink-pink lah. Dah, kecil bateri pula. Jom. Beg tak ada lah kat sini. Kat atas. Kat depan ni. Jom naik sini, Dek. Troli, Dek. Sini. Korong. Adik nak beg macam mana? Ha? Adik nak beg kecil. Beg kecil. Jom. Kat atas. Mana ada beg kat sini. Jom naik. Jom lah. Naik. Naik Boleh tak? Buat apa kat situ? Jom naik kecil bateri. Boleh tak? Ada satu, dua, tiga. Ada berapa tu tadi? Lambat tau lah. Okay, janganlah orang marah. Tengah rekod ni. Cik bateri kat mana? Jom kat sana. Depan. Sini. Budak ni. Tak mau nak pergi ke ni. Mama nak cek bateri kau kat sini mana? Ada ke? Bateri. Ni, Dek. Jom. Dia tak adalah kat sini. Kakak memang tak nak botol air So bateri kat depan lah. Bateri kat depan. DIY kan memang ada. Bateri kat Mama depan. cari kat situ lah yang tempat memang dekat gelap tu. Tempat gelap. Tempat gelap apa? Tempat gelap tu dia macam pintu dia buka sendiri. Dia dah terkejut. Tu ada beg kat situ. Mama. Dah cek apa pula ni? Kita dah cari. Mesti kita dah dapat. Cuma beg je kan belum? Dah ada apa kat sini? Tak ada lah, tak ada. Saya kata tempat gelap tu lah Mama. Tempat gelap. Jom kita pergi kat kaunter, jom. Bateri kat kaunter. Dah tak larat dah. Kakak pula. Kita kau lah. Jalan. Sakit tangan ni. Sakit tangan. Itulah. Kalau nak tolong nak. Bateri kat kaunter lah. Dek.
Abang takkan nak tinggal papa-papa pula. Dah tadi kita panggil papa. Lah, mana ni tahu papa yang tu. Dia tadi kat atas. Aduh, tunggu sekejap, tunggu sekejap. Kita tunggu je kat mana papa. Adik, Adik. tinggal beg je kan? Ya. Okey. Kakak pun tinggal beg kan? Ha. Nana. Kita tengok tunggu papa sekejap, bayar. Sampai dah Big Boss. Bateri 2A Penedor sekali. Kata nak penedor kan? Bateri apa? Ah? Bateri apa? Bateri 2A lah. Bateri apa? Beg tak ada lah. Ya Allah. Cambridge. Kat sini eh. Letak sana. Adik nak tak ini. Mana adik punya? Adik. Kasut ni lain, kasut pun lain. Kasut gambar lain, kasut bilik.